Korang tahu tak, baru ni kecoh pasal amaran air sejuk daripada pemimpin agung Iran, Khamenei. Dia selamba je bagi pesanan maut dekat Washington. Ceritanya macam ni, Amerika asyik canang merata tempat yang dorang dah hantar kapal perang dorang ke arah Iran. Memanglah kapal perang tu nampak gempak, nampak bahaya, aset ketenteraan yang bukan kaleng-kaleng. Tapi Khamenei ni relax je, dia balas balik dengan ayat yang boleh buat meremang bulu roma. Dia kata, walaupun kapal perang tu nampak besar dan menakutkan, tapi senjata yang boleh hantar kapal tu terus ke dasar laut lagi bahaya tau. Pendek, tenang, tapi memang deep habislah amaran dia tu. Lagi satu yang kelakar, dia sempat petik pasal pengakuan seorang Presiden Amerika yang katanya selama 47 tahun ni, Amerika sebenarnya gagal nak tumbangkan Republik Islam Iran. Khamenei pun apa lagi, dia smash terus. Dia cakap kalau dulu masa 47 tahun pun korang tak boleh buat apa-apa, apatah lagi sekarang. Kiranya dia nak bagi tahu, janganlah mimpi nak menang kalau rekod lama pun dah ke laut. Memang padu cara dia bercakap, macam tengah bagi sedas dua dekat kawan yang suka sembang kencang.